Dina ke Gold Bar? Mana satu yang lagi baik? Sebenarnya tak ada beza pun antara kedua-duanya. Dua-dua adalah emas. Yang paling ketara hanyalah dari segi bentuk dan juga gram sahaja. Satu dina ni bersamaan dengan 4.25 gram emas dan biasanya dia berbentuk bulat, cantik dan sangat klasik. Dari segi berat pula, dia mempunyai titik perpuluhan. Contoh, satu dina bersamaan dengan 4.25 gram, 5 dina bersamaan dengan 21.25 gram. Manakala gold bar pula, dia berbentuk petak dan ada juga dalam pelbagai saiz. Contohnya 0.5 gram, 1 gram, 5 gram dan juga 10 gram. Di Public Gold, dina ni termasuk dalam set dina Islamik. Manakala gold bar pula termasuklah seperti bunga emas ataupun taifuk. Kalau tanya saya dari segi potensi keuntungan, sebenarnya kedua-duanya tak ada beza pun. Dina ataupun gold bar, dua-dua adalah emas berketulinan 999. Jadi keuntungannya adalah berdasarkan berat dan juga ketulinan tersebut. Jadi nak pilih yang mana? Sebenarnya dia bergantung kepada matlamat kita. Jadi tuan-puan boleh target untuk menabung di dalam akaun emas Get Public Gold. Contohnya, katakanlah tuan-puan nak jadikan sebagai modal deposit rumah. Kita boleh dapatkan satu keping gold bar 100 gram. Manakala untuk dijadikan sebagai dana umrah, kita boleh target untuk simpan 5 dinar. Bila dah capai matlamat tersebut, bolehlah kita fizikalkan mengikut target kita. Jadi semoga perkongsian saya ini bermanfaat kepada semua. Jangan lupa untuk follow saya supaya tuan-puan dapat lebih ilmu tentang simpanan emas dan juga keuangan. Pada yang nak mulakan simpanan emas di Public Gold, boleh klik link di profil ataupun isi beg biru di bawah. Saya akan membantu tuan-puan dengan sebaiknya.